Akhirnya sampai sudah aku di pulau terindah Banda Neira. Yohohoho. Semoga perjalanan aku 6 hari berlayar ke Banda Neira part yang ke-7. Let's go. Okey, masa ni aku tengah makan dengan geng-geng yang baru je aku kenal dalam 10 minit lepas kat pelabuhan Ambon Picha-Picha tadi lah. Makan nasi ayam nyepet asli Indonesia. Sedap sekali 2 kali 3 kali. Tahu pedas. Ni lah aku perkenalkan daripada belah kanan ada Rafli, Faris, Parmin, Tommy sama bunga satu orang Shalda. Yang hebatnya kan semua kat sini datang seorang-seorang dari tempat-tempat yang berlainan tapi dipertemukan untuk satu tujuannya sama ke Banda Neira. Pesemat macam ayah aku ni goblok. Ini pagi tu kan lewat jugalah kapal ni nak gerak daripada Ambon ni. Dah cerah pun dunia ni masih tak jalan-jalan. Apa masalahnya aku pun tak tahu. Sementara tu aku mandilah dulu nak hilangkan rasa bosan di sini. Untuk pengetahuan dari Ambon menuju ke Banda makan masa dalam 7 ke 8 jam. Memang dekat sesangat dah Dalam petang macam tu lah kita orang baru sampai. Dan Alhamdulillah cuaca hari ni sangat cerah sekali 2 kali 3 kali Untuk hari ni aku memang tak tidur langsung sebab nak menunggu kapal ni sampai ke Banda. Serius excited sekali. Tahu aku tak sabar sesangat. Cok mana taknya 6 hari dah aku berjuang hidup survivor dalam kapal ni Jadi tengah tunggu waktu untuk meraihkan sampai nanti Sementara tunggu tu aku masuk dek dulu lah, jalan-jalan kat pasar dalam ni. Tengok ibu-ibu jual baju kelawar ni, aksesori phone pun ada juga. Support juga beli makanan kat sini time ni ada roti coklat. Aku kecewa sekali lah makanan dia tak ada surprise. Aku harapkan Maggi lah dalam roti ni awal-awal tadi. Apa tu sembang-sembang aku dengan pakcik bekam tanduk ni berasal daripada Madura dia tau. Apa peluang juga aku pegang-pegang tanduk pakcik ni. Aku ingat awal-awal ni plastik tau, dia buat bentuk tanduk gitu, tapi rupa-rupanya tanduk betul-betul. Cok memang semat. Lepas lama menunggu akhirnya sudah nampak pemandangan gunung Banda Neira time ni. Ya Allah, hai sumpah nem pemandangan di sini memang cantik dan indah belaka melaka. Serius gembira sesangat hati ni Aku macam tak percaya boleh sampai di pulau idaman para traveller di luar sana, Banda Neira. Time ni memang ramai sesangat orang menikmati momen indah ini bersama-sama yang tersayang lah sebab cantik sangat. Dan pada pukul 4 petang gitu, Alhamdulillah kapal kita orang pun sudah pun berlabuh di pelabuhan Banda Neira. Tibalah masa untuk mulakan pengembaraan yang sebenar-benarnya wahai umat manusia sekalian. Time turun ni memang ramai sekali orang, mungkin menunggu kepulangan orang yang tersayang lah. Gila, pulau ni jauh sekali, dekat map memang tak nampak langsung tau. Dari sini nampak sudah aku signboard Banda Neira. Serius lah aku sampai Banda Neira macam berada di alam mimpi Syakila. Sumpah tak percaya lagi aku tau. Time ni kawan-kawan aku pun semua happy sekali 2 kali 3 kali. Muka-muka macam tak sabar nak terjun laut semuanya. Waktu sampai ni sebenarnya aku memang tak ada plan apa-apa pun booking tempat tinggal apatah lagi. Memang kosong teruk aku time ni. Tapi nasib baiklah ada kawan-kawan ni semua. Aku follow je dia orang tinggal kat mana dan plan itinerary sama-sama lah. Lepas tu kita orang terus bergerak menuju ke kediaman yang Faris telah booking tau. Nak tahu tak, kita orang tinggal dekat Bintang Laut Guest House. Tempat ni sangat viral sekali 2 kali 3 kali dekat Banda Neira ni. Untuk booking sini kena berminggu-minggu tau. Makasih Faris sudi tumpah